Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke Taklimat Bahagian Sokongan Pengguna, IDIG. Kami menyokong kecemerlangan digital UPM. UPM menetapkan dasar ICT sebagai komitmen untuk memacu transformasi digital yang menyeluruh. Matlamat utamanya ialah memastikan ekosistem pendidikan, penyelidikan dan perkhidmatan berada pada tahap yang lebih berkesan melalui penggunaan teknologi yang inklusif dan selamat. Dasar ini memberi tumpuan kepada 6 elemen utama. Pertama, memperkasakan ekosistem digital. Kedua, membudayakan minda digital. Ketiga, memacu data dan kebijakan. Keempat, memperkasa pengurusan dan tadbir urus ICT. Kelima, membangunkan kefasihan digital dan keenam, memupuk kerjasama dan kolaborasi strategik. BSP diterajui oleh Ketua Bahagian iaitu Encik Rizal Razak dan 6 Ketua Seksyen ICT. Seksyen ICT Kejuruteraan dan Seni Bina diketuai oleh Encik Rosrizal bin Moh Zain. PTJ terlibat di bawah seliaan seksyen ini adalah 1. Fakulti Kejuruteraan, 2. Fakulti Reka Bentuk dan Seni Bina, 3. Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi, 4. Institut Nanosains dan Nanoteknologi, 5. Institut Biosains, 6. Pusat Pemajuan Kompetensi Bahasa. Seksyen ICT Perubatan dan Veterina diketuai oleh Encik Muhammad Hafiz bin Muhammad Zamri. Terdapat 5 PTJ terdiri daripada 1. Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan, 2. Fakulti Perubatan Veterinar, 3. Institut Penyelidikan Penuaian Malaysia, 4. Pusat Pengimejan Diagnostik Nuklear, 5. Hospital Veterinar Universiti. Seksyen ICT Pertanian diketuai oleh Encik Kuhaizal bin Kuhalim. Terdapat 13 PTJ di bawah seliaan seksyen ini. Seksyen ICT Sains Sosial diketuai oleh Teknologi Mohd Mazlimin bin Omar. Terdapat 18 PTJ di bawah seliaan seksyen ini. Seksyen ICT Sains Komputer dan Teknologi Maklumat diketuai oleh Teknologi Haji Muhammad Farid bin Harun. Terdapat 9 PTJ di bawah seliaan seksyen ini. Seksyen ICT Pentadbiran diketuai oleh Teknologi Saiful Ramazan bin Hairani. Terdapat 27 PTJ di bawah seliaan seksyen ini. Seksyen ICT Putra Infopod diselia terus oleh Ketua Bahagian Sokongan Pengguna Encik Rizal Razak. Terdapat 3 PTJ iaitu IDIG, IPSAS dan Halal. Hubungi kami melalui saluran sokongan rasmi untuk bantuan teknikal. Mari bersama-sama membangun UPM yang cemerlang melalui teknologi digital. Sekian, terima kasih.